Aduh, dah. Kerja ni. Aduh. Weh, terbakar weh. Aduh. Kun, terbakar weh. Keluar kau orang weh. Weh, keluar man. Bang. Okey bang. Aduh, apa benda ni weh? Tolong Apa saya. benda ni weh? Aduh, tak profesional lah kau ni bawa motor je besar. Aduh, Kau jangan salahkan orang. Engkau yang langgar. aku pula. Boleh tak? Kalau macam ni, Betul. tak ada. Man, gerak dulu man. Gerak dulu man. Man, gerak. Jom. Biar. Ha? Dah pula. Lari je lah. Jom. Aduh. Elok nak bomba. Nak call ambulans lah. Aduh, sakit. Hello ambulans. Dulu. Kenapa ni? Tolong saya sakit. Kau kenapa ni? Saya kena langgar. Okey, bagi location kamu. Location saya di dekat dengan Tok Kuda punya tempat tu. Okey, ya. Saya dah weh. Jangan nak selalu. Oh, kita kena pergi kat tempat orang tadi tu. Kubur. Di kubur. Kita pergi kubur apa ni? Welcome back to your kubur. Sekejap, jom. Kita pergi tu. Alamak, ai. Lesen aku pun. Alamak, ada orang dalam jalan tu. Sekejap, mana? Situ, tu ada kereta terbakar tu. Sekejap. Sekejap. Cik, hidup lagi lah, Cik. Sekejap. Sekejap. Dah kita tu bawa. Cik. Aduh. Tak nak pergi harap lah. Aduh. Sekejap. Aduh. Saya kat mana ni? Dah ambulan. Tak apa, saya bawa. Terima kasih. Saya tak dapat nak. Doktor, saya tak tahu siapa yang dengan saya. Tapi Okey. Biar saya hantar kita ya. okey, doktor cepat doktor. Saya rasakan saya patah. Aduh, saya buruk keadaan kamu ni. Tolong saya doktor. Sekejap. Tak kau sini. Jom. Pergi tu. Saya nak. Aduh. Kamu kritikal. Saya pergi cari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mati dah orang. Kita kena. Aku tak datang tadi. Keluar biji semua dah tak ada. Aku tak tahu mana kubur sana. Sekejap, aku call tunggu kubur. Kita dah mandikan jadi kita tinggal kafankan lah.
Okay. Okay, dah habis tafankan ni. Kita bawa je pergi ni. Nanti kita kita tunggu tukang gila kubur tu datang. Tukang kubur tadi dia panggil. Oh, tadi macam ada Doktor Maman call untuk kuburkan jenazah. Sekejap, kita cuba cari jenazahnya ni. Oh ni jenazahnya. Sekejap ini. Ambil tu dulu. Aduh. Wah, bersin-bersin. Dah, kita pergi kuburkan dulu. Tu dah gali ni. Dia orang siap-siap gali tu. Waduh. Tu position dia. Aduh. Sekejap. Kita betulkan position. Okay. Ya, kita betulkan position dia. Aduh. Macam mana? Sekejap. Okay, ni position dia. Kejap. Aduh, susah lah. Okay dah ni. Okay, lepas tu kita kita kuburkan ni. Okey, ni kita dah kubur ni. Okey dah. Dah, dan kita dah balik. Mana kita punya basikal ke? Dia, aku sekejap. Kita tinggal barang. Oh, dah ada. Ni basikal yang berpower sikit. Kita balik rumah ya. Ya, jadi aku tak rumah aku kat mana? Aku dah lupa rumah ni. Rumah aku kan beza bandar. Nak train. Terkini dikabarkan ada sosok pocong di kota Braven. Okay, pasal pocong saya tak tahu. Saya akan bagi ke saya punya crew partner sebelah saya, iaitu Manto. Dah. Okay, saya Manto tak? Okay, pocong ni ialah pocong yang berita kemarin. Okay, berita kemarin tu pocong ni berluasa. Sekarang dia dah kembali. Dia makin ganas. Okay, terserah saya pocong ni sebab kelanggar kot. Dia kelanggar, betul orang langgar dia tu dia lari terus. Sebab tu lah saya rasa tu dia memang dia tak ada. Okay. Sampai di situ saja berita kami pada kali ini. Dan sekian, terima kasih. Sekian, terima gaji. Sebab itulah saya dari pocong ni. Saya nak berdendam kepada siapa yang boleh mati dan tak ada tanggungjawab. Bang, rasanya abang salah target ni. Bukan kita orang sini buat Saya minta maaf lah korang. Sebab saya buat korang korang boleh tak tolong saya cari yang target betul. Saya nak berdendam lah. Okey bang, apa-apa pun
Kita orang akan sedaya upaya juga. Kita akan try untuk carilah. Kita akan try cari. Kalau tak dapat jumpa juga, memang abang memang ke depan cari. Abang kan pocong, takkanlah pocong. Kan baru hilang. Okey, so sampai sini je pertemuan kita. Okey. Tak, aku rasa kita akan jumpa lagi abang pocong ni. Bila masa. Kenapa pula? Bye korang. Abang pocong hilang. Tak apalah. Tak apalah, yang penting pergaduhan kita dengan dia sudah berakhir. Dia tahu target ni. Dah Tapi macam mana kita nak bagi tahu dia? Kita nak bagi tahu dia. Okey, sini. Dia tu pocong. Kita mesti akan ingat muka orang yang langgar dia. Sebab waktu pagi ke waktu malam. Faham? Ya. Sekejap, kita nak panggil abang pocong ni. Bang pocong. Bang pocong. Bang Poch. Hantu. Permen sugus. Abang hantu gula-gula. Bang gula-gula. Mana bang gula-gula ni? Saya perlukan hantu gula-gula sekarang ni. Bang gula-gula. Ke manakah hantu gula-gula? Munculkan diri anda, bos. Kalau berani lah. Mana tu bang gula-gula ni? Kalau berani lah, bos. Munculkan diri anda. Bang. Bang, terkejut lah bang. Mana pula dia datang ni? Saya. Ciri-ciri orang yang abang tu, dia macam ni, bang. Saya tak pastilah, tapi dia tak sebenarnya ada orang. Tapi seorang tu dia macam dia tak bertanggungjawab. Seorang kawan lagi tu dia nak tolong, tapi itulah kawan satu lagi tu dia paksa. So abang dah tak tu, dah jadi mati, jadi macam ni. Okey, so sekarang ni kita orang nak kena tolong abang apa? Ciri dia saya tak pastilah, tapi dia rambut dia macam korang ni. Lepas tu pakaian pun hampir sama. Okey bang, sekarang ni macam ni. Saya tahu kenapa abang pocong ni boleh salah target. Sebab sebenarnya kita orang berdua ni ada kembar. Ya, betul. Kembar ni adalah yang mungkin yang langgar abang lah tu. Oh, ya kot. Ya. Kita orang berdua ada kembar. Cuma kita orang kembar ni, kita orang ni versi baik. Dia orang tu versi jahat. Tapi kembar saya baik bang. Ya betul bang. Kembar dia ni baik, tapi dia nak menolong, tapi saya tak kasih. Kembar saya tak kasih. Macam korang tahu? Rasanya dia pernah cerita kan. Dia macam ada langgar orang. Oh, tapi tak saya dia dah kena report tapi dia lari. Yes, betul. Betul. Dia dengan kembar si ni dengan kembar saya. Dia tu, diorang berdua pindah bandar sini. Bukan pindah bandar dah weh. Pindah negara dah. Tak, dia pindah bandar je. Aku tahu. Aku ni lontek aku kembar. Lah kalau macam tu aku pun kembar diorang. Tahu kan, aku tak tahu. Cubalah fikir-fikir sikit. Kejap. Ke diorang ada rumah? Kita kan nak kata dia orang lain rumah kan. Mesti kita akan jumpa rumah dia bang. Ini masalah rumah pun tak jumpa. Rumah dia saya dia duduk kat tu kot, dekat dengan tu apa dia? Dekat dengan belakang bomba kot. Belakang bomba kan. Kalau belakang bomba dia rumah satu rumah je bang. Saya kena pergi dulu kursus saya lah masalah tu. Kita orang apa? Oh, hilang terus. Man, macam ni man? Kita kena cari lah ke buah. Okay. Wih. Kau tengok berita dia. Berita apa ni wih? Data kita wih. Tak, dia kata kena langgar kan. Kucing. Data kita kan. Kau mati straight kucing. Aduh, kucing ni Oyen ni pun tak nyala straight lagi ni. Warna kelabu ni. Sekejap. Kena bagi makan kot. Baru straight. Aduh, tapi dia kata langgar kereta kan. Kau ni, kau bawa kereta tak tadi. Ya memang kau pun ada. Kau yang nampak langgar. Kenapa kau tak tolong? Aku nak tolong tapi kau paksa aku pergi. Mana dah aku paksa? Kau jangan nak paksa aku. Kau paksa aku. Kau paksa aku tahu tak? Engkau kalau kau nak stay dengan aku, kau jangan sebarkan kita punya aib pula lah. Kita punya misi rahsia ni Misi rahsia. Kau lah punya masalah. Aku ni sebenarnya dibayar tau untuk langgar orang tu. Aku saja je buat tak nampak. Sebab apa? Bayar kau. Dia bayar
Sebab orang tu bayarlah kita dapat duduk kat rumah macam ni tau. Kalau tak, sampai bila-bila dah kita tak ada rumah pula. Aku dapat bayar kereta, aku dapat bayar rumah, semua aku dapat bayar. Sebab orang tu bayar aku. Dia bayar aku berapa tak? Dia bayar aku 271 trilion. Ambil kau. Alamak, pejabat lah tu. Hai, bukan pejabat. Ini bukan orang caling man. Kau kena ingat, kita ada kembar. Kembar kita tak tahu lagi pasal ni tau. Tapi aku rasa kembar kita tahu. Tak, dia takkan tahu sebab dia ni generasi baru. Dia orang tu Gen Z, kita ni Gen Alpha. Tapi aku rasa kembar aku semalam ada cerita tu dekat aku WhatsApp. Dia kata dia kena kacang pocong. Kena kacang pocong pula ni. Pocong tak kena kacang diorang sebab tengok betul ke Weh, kita selamat weh. Diorang salah target weh. Kita selamat tu. Selamat tu. Tapi kau punya kembar tu macam mana? Kembar kau tu tak payah nak fikir lah weh. Kembar aku hanya fikir kembar aku je tu. Kembar kau tu ada rumah besar. Memang masalahnya kembar aku tu. Masalahnya kembar aku tu kucing. Dia aku tak TV. Tak, sekarang ni kau faham tak? Kembar aku tu rumah besar. Rumah aku besar. Rumah kembar aku tu besar-besar pun dia tak nak tolong aku tau. Dia tak nak tolong kita, tak nak tolong aku. Kenapa Dia jahat sangat. Dia tak nak tolong kau sebab engkau jahat. Tak. Kau punya Engkau kena faham, kita ni kan hidup kena berjasa. Tak kena apa jasa kau kat dia? Aku tolong dia tau. Kau tahu macam mana dia boleh dapat rumah besar? Itu sebab aku tau. Aku tolong dia tau. Macam mana apa kau tolong? Aku tolong bagi duit yang orang tu bayar aku. Aku bagi dia dapat beli rumah tu tau. Rumah tu bukan dia berusaha sendiri. Tapi dia dapat kerja juga. Dah lah, aku mana nak kata dengan kau. Tak. Mandi. Apa-apa lah kau. Kucing? Mana kucing? Strik. Yok Yen. Yang lagi strik Yok Yen. Nanti kena strik lah. Mama, nyalakan strik Man. Cepat Man. Alamak. Strik mati deh. Kalau dia mati kan, habis tau. Dah strik mati. Strik 1000 Man. Alamak. Strik 1000 Man. Mantap dah Man. Aku tak ingat dia berapa hari. Dah jadi 1000 dah strik tak sangka 1000 strik dah. Tak apalah Man. Dah Man. Sekarang ni kalau nak betul yang putih kan, kita pergi cari pocong Man. Jom cari pocong. Let's go. Jom. Hey. Tapi rumah ni rumah siapa? Rumah ni sebenarnya rumah pusaka nenek aku, tapi aku dapat beli. Siapa je dah nenek kau? Kucing. Okey. Sekarang ni tak ada masa. Kita kena cari sebelum dia tu dapat tangkap anak-anak pula. Kau dah nak ke? Adalah anak angkat. Anak angkat. Maklumlah, yang diangkat aku ni peot. Aku peot. Kena ingat. Aduh. Tak apalah weh. Pocong takkan ada pagi-pagi Gila juga aku ni. Mana ada pocong pagi-pagi weh. Betul tak? Mana ada pocong pagi-pagi tak? Aduh, bongoknya aku ni. Cuba kau cari aku. Cari kau kat mana? Carilah aku. Sebab aku kata cari. Aku clue dia kat luar rumah. Kat luar Luar. Aish, dalam air kot. Tak tahulah. Aku tarik seluar kau. Aduh. Dah Man. Aku nak terus cari pocong. Mantau lah pocong pagi kan. Pocong. Aku cari dalam rumah. Aku cari dalam rumah. Aku cari dalam rumah. Aku cari dalam rumah. Mana pocong ni? Aduh. Nak mandi sungai. Weh, Man. Aduh, pocong. Alamak. Pocong.
panggil. Bang. Aduh. Udahlah bang. Soda air tu. Bang. Udahlah bang. Boing. Aduh. Alamak, masuk air. Alamak, tarik je lah. Boing. Aku selamat. Oh my god. Aku selamat. Aku selamat. Aku doang. Aduh. Aku masih selamat. Weh, Man. Ini bukan pengkhianatan. Tapi aku malas dengan kau. Aku nak gerak tu. Tinggal kau. Mampus kau, Man. Lemas. Gerak dulu, Man. Aku selamat ni. Confirm selamat, weh. Ada, weh. Padan muka kau. Itulah saya suruh langgar aku kan. Kalau langgar tak nak ambil oleh aku. Macam tu je. Aduh. Mampus kau. Aduh, mana member aku ni? Ya Allah, aku tahulah aku lari dia. Tapi tolong aku. Aduh. Kereta aku berapi. Kaki aku sangkut. Memang mati hangus lah aku dah ni. Aduh, kunci lock pula. Pintu lock pula. Aduh, aku bawa phone lah. Cik. Kenapa ni, Cik? Sekejap, buka tingkap boleh tak? Bang. Bang, bang, jangan langgar kereta saya, bang. Aduh, sorry. Bang. Awak kata ni? Aduh, bang. Kereta saya, tolong, bang. Saya tersangkut dalam ni, bang. Dia kat saya. Allah, terangkat kereta saya, bang. Aduh. Bang. Kau polis, kau bomba, bang. Saya kunci lock, bang. Tak boleh buka. Aduh. Bisa tolong. Kau bomba lah, bang. Ini abang tak profesional, bang. Saya ketiga. Abang tak profesional, bang. Kau dah tolong kau tu. Yang tu kan? Okey, bang. Okey, bang. Tuan. Sekarang. Jap. Try buka tingkat jap. Jap. Buka dia seorang. Aku nak buka kau ni. Buka. Okey. Keluar. Boleh. Okey, dah. Suka. Biar bawah. Nak kau nak apa dia? Nak extra, nak pay, nak bayar free ke? Nak kena bayar? Aduh, bayar free ya, bang. Saya mana duit lah, bang. Okey. Aduh. Weh, bang. Ini kubur, bang. Okey. Bye. Iya. Tak guna punya polis. Tak guna betul. Kenapa aku rasa macam ada orang ni? Bang, aku terjerit lah. Bang. Sorry. Bang. Siapa di sana? Siapa di sana? Bang, apa suara tak jelas ni, bang? Weh, bang, apa kau merapik ni, bang? Bang, tolong saya, bang. Daripada abang tu tak jelas tu, bang. Baik, sebab abang tolong saya, bang. Saya sangkut ni, bang, dah ni, bang. Weh, ya Allah, bang. Allah, Ma, lari. Ya Allah, aku hidup lagi. Wish. Megak dia, weh. Aku baik untuk. Aduh. Dua pilihan. Antara aku bunuh kau atau kau pergi kat polis. Lapor sini. Maksud kau serahkan diri kau ke polis ni. kau pergilah serahkan diri kau. Kau salah siapa suruh bawa motor tak pandang kiri kanan. Okey, macam tu pilihan kau Nampaknya sampai di sini saja. Okey, saya Okey, guys, macam mana guys dengan apa cerita tadi? Best tak best? Kalau best, cuba komen kat bawah sikit. Kalau sudah dapat, sila komen. Ada banak tu. By the way, korang suka tak cerita ni? Kalau suka, komen sikit.
Kalau semua suka kita buat sarang pocong 3 lah. Tak ada. Ini pun Aku datang. siapa tu? Woi, bawa tank putih weh. Let's go guys. Ini tank punya suci lah weh. Okey lah. Ada bunyi-bunyi atas tengok macam. Okey dah guys. Jangan minta dah guys apa. Jangan minta. Bukan. Dah lah guys. Aku dah malas nak buat sarang pocong 3 guys. Bukan apa guys. Kemana tak ada idea. Sebab kita 2 ni pun dah berapa lama? Berapa bulan guys? Berapa bulan? 2 bulan. 1 bulan. 2 bulan macam tu lah. 2-3 bulan kan? Aduh. Dah apa dah guys? Korang lupa ke? Avatar kasih Avatar. Aduh, jangan angkat tankku. Aduh, apa benda ni? Apa ni kalah dengan tank. Tank kalah dengan tu. Nak review Avatar ke gang? Review guys. Okay, review Apa Avatar. dah? Really kasih. Kali ni Avatar. Tadi kau buat. Kali ni Avatar saya banyak Tak ada banyak. Masih banyak si siapa Yung sah. Tapi saya dulu Sekejap, kita satu. Okay, ni dia Avatar polis. Atau Avatar kaya. Ni saya tak tahu lah. Ni macam main-main je sebab saya tu. Sekejap. Ini bukannya dia kau talung tu ke? Kira lah sebab tak ada dalam tu Lepas tu ni yang aku langgar tadi. Tu je saya Avatar. Okey. Please look. Okey, ini. Jauh sikit tak selesa lah. Okey. Jauh sikit tak selesa. Okey, ini first. Second. Third. Okey. Okey, lepas tu ada 2 lagi Avatar. Doktor dengan pengacara berita. Maaf, saya pengacara berita juga. Sekarang Afif nak ayam. Afif nak ayam. Saya lah kan. Kereta saya tak banyak guys. Ni lah kot. Itu je lah. Itu pun tukar baju dia. Dia tak adil tau. Saya banyak ke tu. Sekarang panah. Let's go gang. Jom lah. Siapa nak naik tank? Jom aku bawa. Tak apa, aku nak menyerap. Jadi Azul. Oh, baru dia. Kakak. Sama-sama. Okey. Sampai sini saja video kali Sampai sini saja video kali ini guys. Let's go guys. Jumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.